Kalau masih ada lagi perbualan dekat dalam WhatsApp ke, kalau tak kisah boleh tunjukkan tak kat kami? Boleh. Mungkin boleh tunjuk conversation terakhir dekat WhatsApp bersama dengan mak. Baru je tadi. Oh ya ke? Baru je tadi Fici. Oh, tapi selalu awak voice note lah. Ya betul. Update hari-hari ke apa? Biasa mak saya yang tanya dah makan ke, hari ni ada kerja tak, bila balik tempat mak kan. Cakap cuti lah macam tu kan. Untuk ibu yang berada di Aceh, mungkin ada something nak cakap. Sedih. Dah jauh sangat kan. Untuk mak saya, selamat Hari Ibu yang sangat, aduh kak, saya malu nak cakap. Betul. Boleh tak? Tak apa. Saya cover. Selamat Hari Ibu, semoga mak panjang umur, sihat selalu, mudah rezeki. Doakan kita dekat sini. Mak selalu cakap jangan lupa solat 5 waktu. Malu sebab tu tutup. Subuh pun kena call dengan mak. Kadang tak angkat juga kan sebab tertidur. Kita orang lambat tidur kadang kan sebab balik pun lambat. Sebab untuk mak, I love you so much. Love you mak. Okay, orang Aceh dengan era tau. Saya malu lah. Okay, thank you awak. Macam Amirul, ibu masih ada ataupun sudah tiada? Sudah tak ada dah. Bila ibu meninggal dunia? 8 hari bulan 2 2023. Kalau masih ada lagi perbualan dekat dalam WhatsApp ke, kalau tak kisah boleh tunjukkan tak kat kami? Boleh. Tak apa, take your time. Tak apa, take your time. Tapi ada kata-kata dia terakhir lah. Kalau check kat WhatsApp balik dah tak ada. Tapi rasanya bila kita sayang seseorang tu mesti terpahat dalam fikiran kan. So mungkin Miro boleh share apa yang masih lagi Miro ingat. Satu hari sebelum dia meninggal, dia ada pesan kat saya, cari perempuan yang boleh jaga saya dan dia nak tengok saya bahagia. Saya anak bongsu dan saya paling rapat dengan arwah ibu. Dia nak ada perempuan yang boleh jaga saya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah berkahwin tapi tak dapat nak tunjuk dekat arwah ibu yang dia nak sangat yang saya kahwin ada orang jaga. Alhamdulillah isteri saya baik. Mungkin nak cakap sesuatu pula pada isteri, ibu dah tak ada. Tapi sekarang dah ada isteri sebagai peneman. Dah ada anak dah? Belum lagi. Yang suatu hari nanti insyaAllah mana tahu akan menjadi ibu kepada anak Mirul pula. Untuk isteri saya selalu doakan untuk awak jadi yang terbaik untuk saya. Jadi ibu untuk anak-anak saya nanti. Dan apa yang ciri-ciri arwah ibu saya ada, semua ada dekat awak. Awak baik dan awak tak pernah marah saya selama 4 bulan ni. Alhamdulillah. Saya pasti ibu awak pun kalau dapat tengok Mirul, mesti dah tahu Mirul berada bersama dengan seorang yang berjaga Mirul juga. Dan kami semua pun doakan kebahagiaan Mirul insyaAllah. Okay. Adakah masih ada ibu? Sebenarnya ibu saya dah meninggal lebih kurang 9 tahun yang lalu lah. Kalau ikat sejarah kan memang teringat situasi zaman-zaman ibu ni dengan masakan mak semua kan. Belayar kasih sayang mak. Tapi tak boleh tahan sedih, tak boleh ingat semua sedih sebenarnya. Dan sekarang untuk isteri yang merupakan ibu kepada anak-anak abang lah. Mungkin ada nak cakap sesuatu. Untuk isteri saya bernama Nas Palela. Terima kasih menjadi isteri serta ibu terbaik untuk saya dan anak-anak. Saya berharap kita kekal ke jannah lah. Itu aja. Thank you bang, terima kasih. Thank you. Apakah last conversation ataupun conversation terkini bersama dengan ibu? Deh, kamsahamnida. Apa perbualan terkini dengan ibu dekat WhatsApp? Kat WhatsApp tak ada bual pun. Kita orang call je. Sebab mak biasanya dia tak main phone sangat. Dengan mak selalu berbual apa? Tak bual sangat pun tanya masak apa je kat rumah tu sebab kita kerja kan. Tu je. Sekarang ni tinggal dengan mak? Betul. So hari-hari jumpa mak lah? Mungkin ada ucapan istimewa untuk ibu. Selamat Hari Ibu semua. Terima kasih ibu yang melahirkan kita. Penat lelah diorang, beranak, berpeluh semua. Okay, thank you. Thank you, Ani. Jadi, apakah perbualan terkini awak dengan ibu awak dekat WhatsApp? Mak saya tanya saya kat mana. Mungkin ada sesuatu yang istimewa juga nak cakap dekat mak. Saya rindu mak saya. Mak awak kat mana? Duduk dengan mak sekali ke ataupun duduk jauh? Duduk jauh, duduk kat kampung. Kampung dekat Pahang. Pahang. Untuk mak awak yang dekat Pahang tu, selain daripada rindu nak cakap apa? Semoga sihat selalu. Itu je. Okay, thank you. What are your latest conversation with your mom? This conversation with my mom is like about my future midterm results for my future lah, basically. Mine is just to share my life. Like when I go out with friends, I share the pictures with my mom. Oh, I see.
show us a little bit, slightly? Mungkin ada sesuatu yang istimewa yang you nak cakap dekat your mom. I like to tell my mom that I'm very grateful for her, and even though I don't say it much, but I really appreciate her care and everything she has done for me and my family. I'm very thankful for my mom for taking care of me all these years and sacrificing a lot of her life. Happy Mother's Day. Okay, maybe you guys can say, saya sayang mak. Saya sayang mak.